ni tak pernah putus asa nak jadi pemimpin, nak jadi Perdana Menteri. It's all about power. Cuma bila disebut kuasa dalam organisasi politik, kuasa itu dikaitkan dengan kedudukan, bukan dengan peranan. Dengan kedudukan. So everybody is fighting for the position dengan izin. Kan orang, dan Datuk Seri Anwar pun kalau tanya saya bersifat terbuka, saya tak nak apologetic kat sini. Ada orang tanya kan, Anwar Ibrahim ni tak pernah putus asa nak jadi pemimpin, nak jadi Perdana Menteri. Kan? Ini bukan soal dia tak pernah putus asa untuk jadi Perdana Menteri dan keinginan yang disebut sebagai at all cost kena jadi Perdana Menteri. Gila nak jadi Perdana Menteri, itu bahasa yang lebih kasar lah. Tetapi apa maknanya kedudukan sebagai Perdana Menteri yang menjadi punca kuasa eksekutif yang tertinggi dalam negara tadi? Maksudnya power ni untuk apa? Kedudukan itu untuk apa? Dan sepanjang 3 tahun ini beliau telah membuktikan bagaimana kedudukan dan kuasa itu kalau dimanfaatkan dengan cara yang betul, yang kita sebut di awal tadi, soal amanah, soal kebertanggungjawaban, soal integriti, kan, soal memahami denyut nadi rakyat dan cabaran semasa, semua itu diadun dalam satu style, cara gaya kepimpinan yang disebut kepimpinan kerajaan madani di bawah teraju utamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Minda Tok Abah, pandangan berharga, bangkit